Hello everyone again. Welcome back to my channel. And as usual, please don't forget to subscribe and like, okay? And sekiranya kamu melihat video saya ini di Facebook, TikTok atau Instagram atau mana-mana, video yang sepenuhnya ada di YouTube channel saya ya, yang di mana linknya diberi di bahagian deskripsi ataupun description, okey? Dan saya tidak boleh lupa kepada orang-orang yang telah membelikan saya teh tarik melalui Buy Me Coffee website yang linknya juga ada di YouTube channel saya dan juga di social media saya, Facebook dan juga di TikTok semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Thank you, thank you, thank you. Sia. Okay? Alright. Apa yang saya hendak cerita hari ini, people? Okay, seperti yang kamu tahu, Malaysia ni sentiasa ada benda yang kita hendak bercakap ya. Dan kebanyakannya, tak tahulah nak cakap. Um, Maybe I've missed it, but yeah, a lot of things to talk about. Perkara yang tidak sepatutnya kita perlu bercakap lah kan. Tetapi kalau tak betul, kita kena cakap lah. So, hari ini ya, saya nak bercerita tentang Azam Baki lah, ya. Tentang dia menjadi penasihat di dalam Pusat Pencegahan Jenayah Keuangan Nasional. Saya terbacalah berita ni 2 hari lepas atau sehari yang lepas, saya tak pasti, lebih kurang begitulah. Tapi baru keluar, saya pun baru tahu yang dia adalah salah seorang ahli lembaga penasihat Pusat Pencegahan Jenayah Keuangan Nasional atau yang dipanggil secara pendek NFCC. Okey. So, berita ni keluar dan jurnalis, reporter semua bertanya dengan Anwar Ibrahim lah tentang mengapa Azam Baki masih masih lagi memegang jawatan tersebut. I lost the word. Okay, so basically Ketua Pengarah NFCC Datuk Seri Syamsun Baharin Muhammad Jamil, dalam kenyataan beliau telah berkata ya, keanggotaan Azam adalah bagi tempoh 3 tahun mulai 20 September 24 hingga 19 September 27. Okey. Jadi soalan yang ditanya oleh reporter kepada Anwar Ibrahim, dan dia kata, oi, kalau nak batalkan pelantikan itu, pelantikan jawatan si Azam Baki lah, hanya yang di Pertuan Agong sahaja yang boleh membuat pembatalan tersebut ya. Lepas tu beliau juga katalah Azam Baki punya position dalam NFCC ni tidak berkait ya dengan Ketua Pesuruhjaya Sumpah. Pesuruhjaya Sumpah pula. Ketua Pesuruhjaya SPRM. Okey. Ni pasal aku asyik-asyik buat affidavit kan, dengan lepas tu asyik-asyik kena jumpa Pesuruhjaya Sumpah. Jadi benda ni asyik kat dalam kepala otak aku. Okey, so jadi kata beliau ya, ini si Anwar Ibrahim cakap lah ketika ditemui lah oleh reporter-reporter semua. Tetapi kan kalau kita tengok di bawah Akta NFCC 2019, pelantikan dia ke lembaga penasihat NFCC dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Okey. Dan pelantikan itu juga boleh dibatalkan oleh Agong pada bila-bila masa
atas nasihat Perdana Menteri. Okey. So, jadi saya nak bercerita sedikit lah tentang hal inilah kan. Okey. Saya nak Anwar Ibrahim faham lah ya, sebenarnya NFCC ni ya, setiap institusi penguatkuasaan ya, bergantung kepada kepercayaan awam. Okey. Ya, NFCC ya bukan sekadar sebuah agensi teknokratik. Ia adalah badan koordinasi ya yang bergantung kepada kerjasama antara SPRM, Bank Negara, Suruhanjaya Security dan agensi penguatkuasa yang lain. Jadi keberkesanan NFCC ya bukan hanya diukur dari segi kuasa undang-undang, tetapi juga keyakinan institusi-institusi ini ya untuk berkongsi maklumat sensitif. Ya, apabila persepsi awam ya terhadap integriti NFCC terjejas, ia memberi kesan langsung ya kepada tahap kerjasama antara agensi. Agensi mungkin ragu-ragu ya untuk berkongsi maklumat jika mereka berpandangan NFCC ini terdedah ya kepada pengaruh politik atau konflik kepentingan. Jadi ya, kesediaan saksi ya dan pemberi maklumat untuk tampil jika orang ramai percaya ya NFCC tidak bebas, mereka akan kurang yakin ya untuk melaporkan salah laku kewangan. Kes kewangan sensitif ya memerlukan keyakinan yang maksimum. Jadi kalau NFCC menangani kes-kes tersebut, penggumpahan wang bernilai jutaan ringgit, pembiayaan keganasan dan jenayah terancang, rasuah berprofil tinggi ya yang melibatkan figur politik dan korporat. Dalam kes yang sebegini ya, persepsi kebebasan institusi adalah sama penting ya dengan kebebasan yang sebenar. Jadi jika orang ramai ya percaya bahawa NFCC ya boleh dipengaruhi oleh individu yang pernah dikaitkan dengan kontroversi integriti, maka kes besar ya mungkin tidak akan dilaporkan ya kerana takut siasatan tidak telus. Kerjasama antara bangsa ya seperti dengan Interpol, FATF atau agensi anti penggubahan wang asing ya boleh terjejas kerana reputasi negara dipersoalkan. Dari segi analogi ya, retak menanti belah. Ya, bayangkan ya, sebuah institusi ya seperti sebuah jambatan tau. Walaupun struktur jambatan itu kukuh ya dari segi kejuruteraan, jika rakyat percaya jambatan itu akan runtuh, mereka tidak akan menggunakannya. Begitu jugalah dengan NFCC. Walaupun dari segi undang-undang ya, pelantikan Azam Baki adalah sah, jika rakyat dan agensi yang lain percaya terdapat risiko konflik kepentingan, maka NFCC akan kehilangan kuasa moral untuk berfungsi dengan efektif. Dari segi kesan jangka panjang tau. Normalization of compromise. Jika kerajaan ya membenarkan pelantikan ini berterusan ya tanpa tindakan pembetulan, mereka menghantar mesej yang berbahaya. Bahawa kompromi ya dalam isu integriti adalah boleh diterima.
bahawa prosedur teknikal lebih penting daripada keyakinan awam. Bahawa reformasi hanyalah retorik, bukan komitmen yang sebenar. Ini boleh membawa kepada normalisasi kompromi dalam pelantikan penting lain pada masa hadapan. Siapa yang akan dilantik seterusnya? Adakah kita akan melihat lebih banyak pelantikan yang sah di sisi undang-undang tetapi rapuh dari segi persepsi dari segi kesan terhadap keyakinan pelabur dan penarafan risiko. Seperti yang dilaporkan oleh media antarabangsa, agenda reformasi PM Anwar dipantau rapat oleh pelabur asing dan agensi penarafan risiko. Isu integriti di institusi anti rasuah memberi kesan langsung kepada penarafan risiko negara. Agensi seperti Moody's, S&P dan Fitch mengambil kira tadbir urus dan risiko rasuah dalam penilaian mereka. Kos pinjaman kerajaan. Jika risiko dianggap tinggi, kos pinjaman meningkat yang akhirnya menjejaskan ekonomi rakyat Malaysia. Keyakinan pelabur institusi, dana pencen, dana kedaulatan dan pelabur besar lain memerlukan jaminan bahawa sistem kewangan Malaysia bebas daripada rasuah. Jadi saya ada soalan-soalan untuk kerajaan ini terutama Anwar Ibrahim dari segi integriti dan kredibiliti institusi. Okey. Jika pelantikan ini sah di sisi undang-undang dan tidak bermasalah, mengapa kerajaan tidak bersedia untuk mendedahkan kriteria spesifik yang digunakan untuk melantik Azam Baki ke dalam lembaga penasihat NFCC? Bukankah kredibiliti institusi anti rasuah bergantung bukan hanya kepada ketiadaan kesalahan undang-undang tetapi juga kepada keyakinan awam? Jika apakah langkah konkret untuk memulihkan keyakinan yang mungkin terjejas? Jika kita menerima prinsip bahawa bekas ketua SPRM boleh terus dilantik dalam badan berkaitan tanpa cooling off period, apakah jaminan bahawa prinsipal yang sama tidak akan digunakan untuk melantik individu yang lain yang lebih kontroversi di masa hadapan? Adakah Anwar Ibrahim mahu bertanggungjawab jika pada masa hadapan terdapat kes di mana NFCC didapati tidak mengambil tindakan terhadap bekas rakan sekerja atau subordinate mereka di SPRM? So kita sekarang masuk ke kategori di mana konflik kepentingan dan pengaruh. Okey. Azam Baki dilantik pada September 2024. Ketika beliau masih menjadi KP SPRM. Dan tempohnya berakhir 2027 Walaupun kontrak SPRM sudah tamat pada Mei 2026, bagaimana kerajaan menjamin bahawa beliau tidak akan mempunyai akses berterusan kepada maklumat sensitif SPRM yang boleh mempengaruhi keputusan NFCC? Jika seseorang bekas ketua Pesuruhjaya SPRM
boleh duduk dalam lembaga penasihat NFCC, apakah halangan untuk bekas ketua polis negara atau bekas pengarah Jabatan Kastam juga dilantik dalam badan yang sama? Adakah ini bukan membuka pintu kepada pengaruh tidak langsung? NFCC dan SPRM bekerjasama rapat dalam siasatan jenayah keuangan. Jika terdapat kes di mana SPRM menjadi subjek siasatan NFCC, contohnya dakwaan salah laku dalaman, apakah jaminan bahawa Azam Baki akan berundur daripada mesyuarat dan tidak menggunakan pengaruhnya? Bukankah sepatutnya sesiapa yang pernah menjadi subjek kontroversi integriti, walaupun tidak didapati bersalah, sepatutnya dikenakan standard yang lebih tinggi sebelum dilantik dalam Badan Pencegahan Jenayah Keuangan? Jika tidak, mengapa? Okey. Jadi sekarang kita masuk ke dalam kategori reformasi dan komitmen kerajaan. Anwar Ibrahim telah berulang kali menyatakan komitmen beliau terhadap anti rasuah dan tadbir urus yang baik. Jika dia serius dan kerajaan Madani serius, mengapa tidak mengambil langkah proaktif untuk membatalkan pelantikan ini demi melindungi kredibiliti agenda reformasi? Jika pelantikan ini tidak bermasalah, mengapa kerajaan tidak bersedia untuk memasukkan peruntukan cooling off period dalam Akta NFCC 2019 seperti amalan di banyak negara lain untuk mengelakkan konflik kepentingan pada masa hadapan? Adakah kerajaan bersetuju bahawa reformasi bukan hanya soal menggubal undang-undang baru, tetapi juga tentang membuat keputusan yang konsisten dengan prinsip integriti, walaupun sukar? Jika ia, mengapa mempertahankan pelantikan ini? Jika kerajaan Madani benar-benar komited kepada Malaysia baru, mengapa kita masih melihat corak pelantikan yang sama seperti era sebelum kononnya reformasi? Di mana prosedur teknikal diutamakan daripada kepercayaan awam? Sekarang kita masuk ke dalam kategori persepsi awam dan keyakinan antarabangsa. Apakah respons kerajaan kepada laporan bahawa pelabur asing dan agensi penarafan risiko memantau rapat isu integriti di institusi anti rasuah Malaysia? Adakah mereka tidak bimbang bahawa pelantikan ini boleh menjejaskan keyakinan pasaran? Jika rakyat Malaysia hilang kepercayaan terhadap NFCC kerana persepsi konflik kepentingan, apakah plan kerajaan untuk memulihkan keyakinan itu? Atau adakah kerajaan hanya mengharapkan rakyat lupa dengan masa? Adakah kerajaan bersedia untuk mengatakan kepada keluarga mangsa rasuah atau jenayah keuangan yang tidak disiasat dengan telus bahawa prosedur telah dipatuhi, walaupun mereka percaya terdapat pengaruh secara tidak langsung? Bagaimana kerajaan menjawab tuduhan bahawa pelantikan ini adalah sebahagian daripada corak yang lebih luas
di mana kerajaan kompromi dalam isu integriti ya apabila melibatkan individu yang dekat dengan kuasa. Sekarang kita bercakap tentang kategori perbandingan antara bangsa dan best practice. Banyak negara ya seperti Singapura, United Kingdom dan Amerika Syarikat ya mengenakan cooling off period 1 hingga 2 tahun ya untuk bekas ketua agensi penguat kuasa. Mengapa Malaysia tidak mengikuti amalan ini? Dan apakah justifikasi kerajaan ya untuk menolak best practice antara bangsa? Jika sistem Malaysia lebih baik daripada sistem antarabangsa yang memerlukan cooling off period, apakah bukti empirikal yang boleh kerajaan berikan ya untuk menyokong dakwaan ini? Adakah kerajaan bersetuju ya bahawa Malaysia ya sebagai negara yang sedang berusaha meningkatkan penarafan integriti dan daya saing global sepatutnya memimpin dengan contoh, bukan mengikut standard yang minimum. Ya, sekarang ya saya masuk dalam kategori soalan trap logic, okey? Jika kerajaan bersetuju ya bahawa integriti adalah penting, tetapi juga bersetuju bahawa pelantikan ini tidak bermasalah, apakah definisi integriti yang kerajaan madani gunakan? Adakah integriti hanya soal mematuhi undang-undang atau termasuk juga melindungi kepercayaan awam? Jika seseorang bekas menteri yang pernah dikaitkan dengan kontroversi dilantik dalam jawatan penting, kita akan protes. Mengapa ya standard yang berbeza apabila melibatkan bekas ketua agensi penguat kuasa? Adakah kerajaan bersedia ya untuk mengatakan bahawa jika yang di-Pertuan Agong memutuskan untuk membatalkan pelantikan ini di atas nasihat PM, ia akan menjadi campur tangan politik? Atau adakah ini sebenarnya mekanisme yang diperuntukkan dalam Akta NFCC untuk melindungi kepentingan awam? Saya ingin menegaskan ya bahawa persepsi awam bukan sekadar soft issue atau benda yang tak penting ya. Ia adalah asas ya kepada legitimasi dan keberkesanan institusi. Jika NFCC kehilangan kepercayaan awam, ia kehilangan kuasa yang sebenar ya untuk berfungsi. Maka kerajaan ya perlu bertindak sekarang untuk memulihkan ya dan melindungi kredibiliti NFCC. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi ya untuk masa depan tadbir urus negara. Mengapa ya kita sebagai rakyat ya mesti tetap teguh membantah pelantikan Azam Baki ya sebagai ahli Lembaga Penasihat NFCC? Apa yang saya fahamlah, apa yang mereka berkata bahawa pelantikan ini sah di sisi undang-undang, bahawa Azam Baki dilantik atas kapasiti individu, bukan sebagai wakil SPRM, bahawa beliau tidak didapati bersalah dalam mana-mana siasatan berkaitan saham, bahawa pihaknya mempercayai proses institusi yang ada. Namun ya, kesemua hujah ini ya yang diberi, saya tak salah saya oleh Anwar Ibrahim lah melalui persoalan reporter ya. Hujah ini ya gagal ya menjawab persoalan asas ya
yang sepatutnya dibangkitkan sejak awal. Integriti institusi ya bukan hanya soal sah undang-undang. Ia soal keyakinan awam, ketelusan dan perlindungan daripada sebarang persepsi konflik. Ini kelemahan hujah yang diberi oleh saya rasa Anwar Ibrahim lah, tak salah saya. Ya. Sah undang-undang adalah tidak sama ya dengan bebas kritikan. Ya, kita akui ya pelantikan ini sah di sisi di sisi Akta NFCC 2019. Tetapi ya sah dari segi undang-undang ya tidak bermakna bebas daripada kritikan. Ya. Banyak perkara yang sah undang-undang masih boleh salah dari segi etika. Ya. Banyak pelantikan yang sah masih boleh menggugat kredibiliti institusi. Banyak keputusan yang sah masih boleh merosakkan kepercayaan awam. Jika kerajaan hanya bersembunyi ya di belakang sah undang-undang, maka mereka gagal ya memahami esensi tadbir urus yang baik. Satu lagi, capacity individu. Ya, dia dilantik atas capacity individu. Ini tidak bermakna sama dengan bebas daripada pengaruh ya. Kerajaan berkata atau Anwar Ibrahim lah. Azam dilantik sebagai capacity individu. Tetapi realitinya ya, beliau dilantik pada September 2024 ya, ketika masih lagi KP SPRM. Tempoh pelantikan beliau berakhir pada Mei 2027, tak salah saya. Oh, bukan. Dia punya NFCC punya position akan berakhir pada 2027 dan dia dilantik pada November 2024. Masa itu dia masih KP SPRM ya. Dan kontrak SPRM tamat pada tahun Mei 2026. Jadi kan NFCC dan SPRM bekerja rapat ya dalam siasatan jenayah kewangan. Soalan yang masih tidak terjawab ya. Bagaimana ya kerajaan atau Anwar Ibrahim ya boleh menjamin ya Azam Baki tidak akan mempunyai akses berterusan kepada maklumat sensitif SPRM. Adakah jaminan apakah jaminan ya bahawa Azam Baki ya tidak akan menggunakan pengaruh beliau secara tidak langsung ya terhadap bekas beliau dan subordinate beliau. Jika bukan bekas KPS SPRM, adakah kita akan melihat mantan ketua polis atau kastam juga dilantik di dalam NFCC? Satu lagi dia kata jika tidak didapati bersalah ya, itu tidak didapati bersalah ya tidak bersamaan dengan bebas daripada kontroversi ya. Kerajaan ini ya berulang kali menyatakan bahawa Azam tidak didapati bersalah dalam siasatan saham. Ini benar. Tetapi ya integriti institusi anti rasuah memerlukan standard ya yang lebih tinggi ya daripada sekadar tidak didapati bersalah. SPRM sendiri menyiasat beliau. Jadi Suruhanjaya Security ya tidak menemui bukti perdagangan proksi. Tetapi ya persoalan tentang akaun saham dan konflik kepentingan tidak pernah dijelaskan secara memuaskan ya. NGO seperti TBH ada ya, The Theo Bangkok tetap mengkritik
kerana isu ini ya menggugat persepsi kebebasan SPRM. Jika kita terima standard tidak didapati bersalah adalah sama dengan layak dilantik, maka kita ya membuka pintu ya kepada siapa sahaja yang pernah dikaitkan dengan kontroversi untuk dilantik dalam badan-badan yang penting. Lagi satu mereka kata ya, percaya kepada proses institusi. Percaya kepada proses institusi adalah tidak sama dengan lepas tangan, faham? Kerajaan berkata mereka mempercayai proses institusi. Tetapi percaya proses bukan alasan untuk lepas tangan. Jika proses itu ada kelemahan, ia perlu diperbaiki. Jika proses itu tidak mengambil kira tentang persepsi awam, ia perlu dipinda. Jika proses itu tidak selari dengan komitmen reformasi, ia perlu disemak. Akta NFCC 2019 sendiri memperuntukkan bahawa dalam menasihati agung, Perdana Menteri perlu pertimbangkan potensi konflik kepentingan. Jika ini tidak dilakukan dengan telus maka proses itu sendiri yang dipersoalkan. Jadi kan saya nak beri cadangan praktikal untuk memulihkan keyakinan jadikan untuk melindungi juga persepsi awam terhadap NFCC. Jadi saya akan mencadangkan pertama kerajaan hendaklah mengeluarkan kenyataan rasmi yang menjelaskan mengapa pelantikan Azam Baki dibuat. Apakah kriteria yang digunakan? Apakah langkah untuk memastikan tiada konflik kepentingan? Yang kedua NFCC hendaklah mengumumkan secara proaktif senarai nama semua ahli lembaga penasihat, tempoh pelantikan dan latar belakang mereka, mekanisme pengisytiharan kepentingan untuk setiap mesyuarat. Yang ketiga, Parlimen hendaklah menubuhkan jawatan kuasa khas untuk menyemak penyesuaian Akta NFCC 2019 dari segi konflik kepentingan. Keperluan cooling off period untuk bekas ketua agensi. Yang ketiga, apa yang kita mahu Kita sebagai rakyat tidak meminta tahu Azam Baki dihukum tanpa bukti. Nama beliau diperlekehkan secara peribadi atau institusi NFCC dilemahkan. Apa yang kita minta adalah mudah. Pertama kerajaan hendaklah menasihatkan agung untuk membatalkan pelantikan ini atas dasar kepentingan awam dan perlindungan kredibiliti institusi. Yang kedua, Akta NFCC 2019 hendaklah dipinda untuk memasukkan kriteria konflik kepentingan yang lebih jelas. Cooling off period untuk bekas ketua agensi penguatkuasa. Mekanisme semakan awam atau parlimen untuk pelantikan penting. Yang ketiga, NFCC hendaklah mengamalkan ketelusan yang maksimum. Siarkan kriteria pelantikan ahli lembaga penasihat. Wajibkan isytihar kepentingan untuk setiap mesyuarat. Buat laporan tahunan yang boleh diakses oleh orang awam. Satu lagi topik ini adalah ujian terhadap reformasi. Okey. Isu ini bukan sekadar soal satu pelantikan.
ini adalah ujian ya terhadap komitmen reformasi kerajaan Madani. Anwar Ibrahim ya telah berulang kali menyatakan bahawa dia adalah anti rasuah. Kerajaan Madani adalah anti rasuah. Reformasi dan tadbir urus yang baik adalah teras komitmen beliau ya. TBH ada, organisasi TBH ada dengan tegas mengatakan bahawa kehadiran Azam di NFCC melemahkan kredibiliti agenda reformasi ini. Okey. Maka kita hanya hendak bertanya soalan yang mudah. Adakah reformasi ya hanya slogan ya pada waktu kempen? Atau komitmen yang sebenar yang diterjemahkan dalam tindakan? Jika kerajaan ini serius ya tentang reformasi, maka tindakan mesti selari ya dengan kata-kata. Tidak boleh kita bercakap tentang integriti ya pada siang hari tetapi membuat keputusan yang menggugat persepsi integriti pada malam hari. Ini pesan akhir saya lah sebelum saya menutup isu ini. Saya ingin mengingatkan kerajaan ini ya tentang 3 perkara. Pertama ya, integriti institusi adalah modal sosial yang paling mahal. Ia mengambil masa ya bertahun untuk dibina, tetapi boleh musnah ya dalam sekelip mata. Kedua ya, persepsi awam ya bukan isu yang lembut atau tidak penting. Ia adalah asas ya kepada legitimasi dan keberkesanan institusi. Jika rakyat ya hilang kepercayaan, institusi kehilangan kuasa yang sebenar. Yang ketiga, reformasi ya bukan satu destinasi. Ia adalah perjalanan yang berterusan. Setiap keputusan yang dibuat oleh kerajaan adalah satu ujian ya terhadap komitmen sebenar terhadap perubahan. Dan ini mesej saya ya untuk rakyat semualah. Kita mesti tetap teguh membantah pelantikan Azam Baki ya dalam NFCC ini. Menyokong cadangan ya untuk membatalkan pelantikan ini demi melindungi kredibiliti institusi. Menuntut reformasi ya dalam Akta NFCC 2019 untuk mengelakkan isu yang serupa pada masa hadapan. Kerana ya pada akhirnya yang kita perjuangkan bukan tentang satu individu, tetapi ya tentang masa hadapan tadbir urus, integriti dan demokrasi di Malaysia ini. Okey, jadi ya saya harap penonton dan orang yang mendengar apa yang saya cakap fahamlah ya. Sebab tak habis-habis lah. Really, I don't understand. Anyway, I probably understand, but I will keep it to myself. But yeah, this is what we should demand ya. Kita mesti tuntut ya apa yang saya cakap tadi. Sekiranya kita mahulah di masa hadapan tidak lagi terjadilah apa yang isu yang kontroversi sekarang. Okay? Have a good day people. Terima kasih kerana melihat video saya. Okay, bye.